Cuba tengok at least 2 tahun ke atas. Cuba tengok graf 2 tahun. Okay, tengok graf 2 tahun. Memang ada turun naik. Okay. Kita ambil lagi 10 tahun. Cuba tengok graf 10 tahun. Okay. Sebab tu saya sebut, jangan tunggu harga terbaik. Ada duit beli je. Sebab kita confirm harga sekarang confirm lebih murah berbanding beberapa tahun akan datang. Mari kita tengok 20 tahun pula. 20 tahun pula. Tengok graf 20 tahun. Kita tengok pula all data yang ada. Okay. Macam itulah graf dia. So bila tuan-puan dah tengok long term ni, maksudnya tak perlu bimbang lah tentang harga. Beli. Yang penting berapa banyak gram yang kita ada. Harga confirm akan naik dalam jangka panjang. Jadi tak perlu risau. Jadi saya dah cerita dah, saya tunjuk dah tuan-puan data, dan saya pun dah tunjuk tuan-puan graf. Jadi tuan-puan ada duit untuk simpanan jangka panjang, menabunglah dalam bentuk emas. Itu je yang saya boleh cakap. Okay. Dah tak perlu fikirlah kenapa naik, kenapa turun. Kalau tahu kenapa tapi simpanan tak bertambah, tak guna juga. Tahu kenapa dia turun semalam, tahu kenapa harga emas naik. Lepas tu gram bertambah tak bertambah, tak ada guna. Tak ada guna. Okay. Jadi sebab tu saya tak nak ajar tuan-puan benda-benda yang complicated, yang last sekali susah, akhir sekali tabungan tuan-puan tak bertambah. Saya tak ajar benda tu. Saya tak nak benda tu jadi complicated. Saya nak benda tu simple, tuan-puan buat, tuan-puan kaya. Okay. Kalau bukan ahli, boleh ke beli emas PG? Boleh, tak ada masalah. Register jadi penyimpan emas public good ni free je.